Hai semua, semalam sempatlah membeli 2 helai seluar. Tapi malangnya tukang alter kaki tu dah balik. So kita bawa baliklah 2 helai seluar ni dan jahit sendiri bahagian kakinya. Tengok ni lah hasil jahitannya. Yang ini saya jahit sendiri. Okey, saya jahit sendiri. Dalam dia macam ni lah. Saya gunakan jahitan sembat saja, tak susah pun. Tetapi menggunakan pola yang besar sikit lah, yang pola berbeza sikit berbanding dengan biasa. Sebab di bahagian kaki kan, dan benang pun dia akan lebih tebal sikit. So ni yang dah siap, dah potong, dah ukur, kemudian dijahit. Hasilnya macam ni. Alhamdulillah. Untuk yang tak profesional, caranya mudah saja. Selepas kita ukur,